Bangunan ini sangat cantik, terima kasih. Perjanjian Iran, Presiden Trump sedang digambarkan sebagai rangka kerja 14 perkara untuk menamatkan perang. Tetapi dalam sejarah perang dan damai, Pelan 14 perkara pernah membawa janji besar sebelum ini. Lebih daripada satu abad yang lalu, Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson telah mengemukakan 14 perkara beliau selepas Perang Dunia Pertama, satu pelan induk yang bertujuan membentuk keamanan selepas apa yang dipanggil perang untuk menamatkan semua perang. Namun keamanan itu tidak berkekalan selama-lamanya. Dan hanya 2 dekad kemudian, dunia sekali lagi berperang. Kini, satu lagi dokumen 14 perkara sedang diteliti rapi. Kali ini, ia adalah memorandum persefahaman yang bocor antara Amerika Syarikat dan Iran dan sedang diperkecilkan kepentingannya oleh pegawai-pegawai Amerika Syarikat yang mengatakan teks tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen melalui saluran sulit yang sedang dibuat di belakang tabir. Dan yang penting, ini bukanlah perjanjian muktamad. Ia adalah kerangka untuk apa yang mungkin berlaku seterusnya dengan banyak isu paling sukar masih belum dirundingkan. Namun begitu, butiran yang telah muncul menimbulkan persoalan besar di Washington, seluruh Teluk, dan di Israel. Mereka juga menunjukkan perpecahan dalam pasukan Trump sendiri. Menurut laporan, Setiausaha Negara Amerika Riset Marco Rubio dan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth, kedua-duanya telah membangkitkan persoalan mengenai memorandum itu, manakala pengarah CIA John Ratcliffe juga dilaporkan telah membentangkan risikan yang menimbulkan keraguan terhadap niat Iran. Pada masa yang sama, Naib Presiden J.D. Vance dan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan antara yang menyokong usaha diplomatik tersebut. Perkara utama yang pertama ialah perkara 1. Menurut teks yang telah dibocorkan, AS dan Iran serta sekutu mereka dalam perang semasa akan mengisytiharkan penghentian pertempuran secara serta-merta dan kekal di semua medan, termasuk Lebanon. Perkataan itu penting kerana walaupun Israel tidak disebut secara nama dalam draft tersebut, Lebanon ada disebut. Bermakna perjanjian itu boleh memberi kesan secara langsung kepada medan konflik Israel-Hezbollah tanpa menamakan Israel secara jelas sebagai pihak dalam perjanjian itu. Bahagian utama seterusnya adalah mengenai Selat Hormuz. Di bawah perkara keempat, Amerika Syarikat akan menarik balik sekatan laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran dan berjanji untuk menarik keluar tenteranya dari kawasan sekitar dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian muktamad dicapai. Perkara kelima menyatakan Iran akan bertanggungjawab untuk menghapuskan ranjau laut dan membersihkan halangan teknikal kepada perkapalan. Itu akan membuka semula selat tersebut, tetapi ia juga menimbulkan kebimbangan utama. Jika Iran bertanggungjawab untuk melakukan penyahminaan, Teheran boleh mempunyai pengaruh besar terhadap bila, bagaimana dan melalui laluan mana trafik komersial boleh disambung sepenuhnya. Seperti yang dilaporkan, MOU itu akan membuka semula pelayaran di Selat Hormuz dan itu akan membolehkan negara seperti Qatar untuk kembali membekalkan tenaga kepada dunia. Dan untuk mengurangkan beban penutupan Selat Hormuz ke atas pasaran tenaga antarabangsa. Kemudian datanglah soal wang. Perkara ke-6 menyatakan bahawa Amerika Syarikat bersama rakan serantau akan mewujudkan satu pelan pemulihan dan pembangunan ekonomi untuk Iran dengan pembiayaan sekurang-kurangnya $300 bilion. Perkara ke-7 menyatakan semua sekatan ke atas Iran akan ditarik balik mengikut jadual yang dipersetujui. Perkara ke-10 melangkah lebih jauh lagi, menyatakan bahawa Perbendaharaan Amerika Syarikat akan mengeluarkan pengecualian untuk minyak mentah Iran, petrokimia, perbankan, insurans dan pengangkutan walaupun sebelum penghapusan sekatan sepenuhnya selesai. Perkara ke-11 menyatakan dana Iran yang dibekukan atau dihadkan akan dilepaskan dan boleh digunakan sepenuhnya dengan Washington bertanggungjawab untuk mengeluarkan permit dan lesen yang diperlukan bagi merealisasikan perkara itu. Donald Trump selama bertahun-tahun mengkritik perjanjian nuklear Iran 2015 dengan hujah bahawa ia memberi pelonggaran sekatan kepada Tehran, tetapi gagal menghentikan cita-cita nuklearnya secara kekal. Tetapi rangka kerja yang bocor ini nampaknya menawarkan pelonggaran sekatan kepada Iran, akses kepada dana yang dibekukan dan juga cadangan pembiayaan tambahan sebanyak $300 bilion. Perbezaan ini kini mencetuskan kritikan daripada Demokrat, Republikan dan dilaporkan juga dari dalam pentadbiran itu sendiri. Saya rasa perjanjian damai ini sebenarnya boleh dianggap sebagai satu bentuk menyerah kalah dan Presiden sangat enggan untuk mendedahkannya kepada umum. Dia mahu merahsiakannya selama mungkin. Bahagian nuklear juga menarik perhatian. Perkara 8 menyatakan Iran menegaskan sekali lagi bahawa ia tidak akan pernah menghasilkan senjata nuklear, satu pendirian yang sudah dipegang oleh Tehran sebelum perang. Perkara 9 menyatakan kedua-dua pihak akan mengekalkan status quo nuklear sehingga perjanjian muktamad dicapai. Iran mengekalkan program nuklear semasanya, sementara Amerika Syarikat bersetuju untuk tidak mengenakan sekatan baharu atau memperkuatkan pasukan serantau mereka. Penyokong berkata ini mewujudkan ruang untuk diplomasi.
Pengkritik berkata ia membiarkan keupayaan sedia ada Iran sebahagian besarnya tidak berubah. Saya yakin bahawa Presiden Trump tidak akan menandatangani perjanjian yang buruk. MOU seperti yang diterangkan oleh Naib Presiden dan pentadbiran nampak sangat menjanjikan. Presiden Trump sementara itu telah mencadangkan bahawa beliau terbuka untuk menghantar perjanjian itu ke Kongres. Saya tak pernah fikir tentangnya. Saya pun tak pernah terfikir tentangnya, tapi saya akan memikirkannya. Saya akan hantar ke Kongres. Saya suka idea itu. Buat masa ini, Rumah Putih sedang cuba memisahkan teks yang telah dibocorkan itu daripada komitmen sebenar yang sedang dirundingkan secara tertutup. Persoalannya sekarang ialah sama ada rangka kerja 14 perkara itu akan menjadi pelan damai yang berkekalan atau satu lagi dokumen yang janjinya akan diuji serta-merta oleh realiti di lapangan. Namun dalam beberapa jam yang lalu, Trump telah sedikit mengubah pendiriannya, mengatakan bahwa perjanjian itu sebenarnya belum muktamad walaupun telah ditandatangani. Dengar apa yang beliau katakan. Ia adalah perjanjian yang hebat atas banyak sebab. Tetapi yang paling utama, 99,9% mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Dan Anda tidak boleh memberikan Iran senjata nuklir. Tidak, ia belum muktamad. Ia hanyalah memorandum persefahaman. Dan jika saya tidak suka, kita akan kembali menembak mereka, menjatuhkan bom ke atas kepala mereka. Apa yang Anda harapkan? Jika saya tidak suka, Jika mereka tidak berkelakuan baik, kita akan terus kembali menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kepala mereka.